semua. Saya Dania Dan saya Kavya. dan you're watching The Heart TV. Kenapa kita kat sini Dania hari ni? Hari ni di APGS kita ada pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform bagi tahun 2025. Objektif pertandingan ini adalah untuk meningkatkan disiplin, sasiat dan jati diri murid melalui latihan kawat kaki yang menekankan ketepatan dan kepatuhan arahan serta memupuk perpaduan, kerjasama dan semangat berpasukan. Bukan itu sahaja, pertandingan ini berharap untuk meningkatkan minat dan penyertaan murid dalam aktiviti luar bilik darjah serta mencungkil potensi mereka dalam kawat kaki. Betul tu Kavya. And senarai pasukan unit beruniform yang bertanding pada hari ini ialah Kadet Remaja Sekolah, Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, Kadet Bomber dan Penyelamat Malaysia, Bulan Sabit Merah Malaysia, Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Tunggu apa lagi? Jom kita tengok. Okey guys, sekarang saya dengan Ketua Pelakon KIS yang merupakan Johan pertandingan kawat kaki bilik beruniform SMK Perempuan Air Paras pada tahun ini. Okey, Farah, apakah perasaan awak dah menang hari ni? Syukur Alhamdulillah, setelah 1 bulan saya tak balik rumah sebelum pukul 4.30. Akhirnya hari ni kita dapat juga nombor 1. So, saya nak terima kasih sangat dekat orang-orang semua yang support KIS and Alhamdulillah dapat. Terima kasih Farah. Okey semua, sekarang saya dengan Okey, Bomba, macam mana tadi? Enjoy tak? Enjoy! Okey, kita nak tengok korang punya tagline sikit. Cuba, 1, 2, 3. Lumba panggil lumba, lumba datang berlumba, lumba. Okey, gelar bersama dengan macam mana rasa enjoy tak tadi kawat? Enjoy gila? Enjoy gila. Okay, bagi tagline, Jom bijak! Bye-bye! Bye! Hai semua, so sekarang kita dengan Nawala. apa perasaan awak lepas kawat tadi? Saya rasa letih dan penat sebab kita dah berlatih lama dah untuk pertandingan ini. Puas tak dengan apa outcome awak tadi, result tadi? Boleh lah, taklah sepenuhnya puas, tapi saya rasa kita boleh bertambah baik dah untuk tahun depan punya pertandingan. Enjoy tak tadi? Enjoy tengok lagi-lagi kawal kaki KRS. Sebenarnya cantik dia. Apa harapan awak? Awak rasa like siapa akan menang ke ataupun awak ada satu harapan, satu target? Saya target Pandu Puteri dapat top 3 atau 4 atau 3. Itu saja. Bye guys. Hai, so sekarang kita bersama dengan Puteri Islam. apa perasaan anda lepas kawat tadi? Kami sangat bangga dengan diri kami kerana kami bersama ada komitmen untuk kawat pada hari ini. Agak-agak target nombor berapa ni? Kami tidak mempunyai harapan yang sangat besar. Kami hanya target sagu hati sahaja. Sagu hati saja. Okey. Apa kata kita bagi satu tagline Puteri Islam? Okey. 1, 2, 3. Puteri Islam. Sukses. Menarik tak perkongsian kita pada hari ni? Harap korang semua enjoy tengok video kita orang kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe to The Heart TV. Itu saja. Bye.